Hello teman-teman, kaban-kaban. Hari ini hari Minggu. Saya kena pakai cermin mata ni guys sebab terlalu panas. And then saya pakai topi ni lah. So kita tunggu matahari reda. So baru kita boleh pakai cermin mata biasa lah. Sebab panas sangat. Saya ni ada masalah mata. Kalau kena UV atau matahari sangat sensitif guys. So hujung minggu ni kita pergi Esplanade ya, Bakam, Miri, Sarawak atau Malaysia. So kita menikmati masa bersama. Saya dengan anak dia ya. Dia tengah cuti. So dia boring kat rumah 24 jam. So saya bawa dia santai-santai ya. So kita tunggu matahari terbenam. Tempat dia paling famous dulu Taman Selera, tapi macam diorang buat macam private private area, tak boleh masuk. So only tempat ni lah terbuka untuk public. So boleh bawa anak-anak, family, santai-santai macam tu guys. So pantai dia bersih. So bolehlah budak-budak family main bola ke, main any games lah. This is nice place actually guys. Ya, ada lagi pantai kat Miri ni, banyak sebenarnya. Jom ikutin video kita ya. Tapi jangan lupa klik like, komen dan subscribe. Tengok sampai habis. Terima kasih. Ini sebenarnya kulit ayam. Ini banyak lemak guys. Satu ni tadi RM2 ni. RM2 satu. Tapi banyak, padat. Sedap guys. Saya memang suka tapi tidak digalakkan makan. Sebab tinggi kolesterol saya nanti guys. Jom. Agak silau sedap kan. Kalau lemak sinar matahari tu guys. Ini tak boleh makan banyak. Lemak banyak guys. Sedap. Ini lemak. Tak boleh makan selalu. So kita beli ni gorengan goreng sukun RM2 3 ketul. Yang ni chicken wing. Lemak budak ni dah nak raya tadi. Saya beli ni tadi. Tak habis saya makan. Kita beli chicken wing, beli sikit dulu. Ada store. Kalau nak lagi pergi baliklah beli. So sekarang kita menikmati ni guys, pantai Esplanade. Sekarang dah nak pukul 5. So taklah panas sangat guys. Tak panas sangat. Di sini parking pun banyak guys. Sekarang dah penuh. Tadi kosong sikit. Jom. Ni nak saya ni. Kita sambilan duduk. Ini kerusi baru beli tau. Kerusi ni bagus. So boleh letak air kat sini, and then you boleh lipat, and then macam ni. Ini kelebihan kerusi ni. You boleh buka balik, letak air kat sini. And then dia punya tu foundation dia selamat lah. Jangan beli macam acak macam tu. You kena perhati betul-betul guys. So ini tengok boleh lipat senang dia. Ada tempat sandar macam ni. Sangat selesa. Boleh muat saiz besar tau. So tempat tu ada tempat santai tapi dah penuh. Kita dapat ambil spot yang bagus. So sekarang ni matahari masih. Kita tunggu dia itulah terbenam. Cantik nanti guys. Sini juga guys, saya suka sebab dia ada kocek. Dia boleh letak tisu sini, wet tisu, dry tisu, apa-apa sini lah. Besar ni saiz. Terbaik lah beli kerusi macam ni. Tak rugilah saya invest. Ini buah sukun guys. Tadi masih panas-panas. Ni 3 keping ni RM2. Consider murah lah tu guys. Lama tak makan.
Tengok muka saya dah kilau-kilau ni ke? Kena panas. Saya seorang je makan cucu soto ni guys. Lama dah tak makan buah soto ni guys. Saya cari. Sedap. RM2 3 keping. Anak saya Riman jangan beli banyak. Sebab saya suka beli banyak. Dia cakap kalau nak, beli lagi. Habiskan 3 keping tu. Tuan saya. Tuan. Tak mau. Mak dia kuat makan. Tekstur dia ni lembut. Luar dia crispy. Nyaman benar. Sedap kan? Tadi kosong, sekarang penuh parking dah. Ni saya nak ambil chicken wing guys. Satu ni RM3 guys. Satu ring RM3. Besar ni. Saya tak ada mau yang ada angus teruk sangat. Sedap ni guys. Chicken wing. Rasa dia manis, pedas-pedas. Sedap. Tempat ni ada ni juga kan, macam safeguard dah on duty. Tempat ni bersih, dengan pokok-pokok eruk ni. Saya rasa tak banyak lagi pokok ni ditanam guys. Dulu banyak. So parking amat selesa. So boleh bawa family santai-santai. Jom kita pergi tengok pantai. Ni jalan ni turun ke bawah. You all tahu kat ujung sana, sini, rumah orang dipanggil Beverly Hills, rumah orang yang kaya-kaya lah, kira macam tu. Tengok ada budak main layang-layang. Sini pagi-pagi diorang bersihkan pantai guys. Tak banyak sangat kayu. Tengok sampai ujung tu. Dekat sini ada tempat orang jual-jual lah, tapi tak banyak guys. Pantai ni saya rasa yang terbesar di Miri. Dia punya pantai tu, tengok bersih. Matahari dah turun. Jom kita tengok. Tengok matahari tu. Kalau air surut dia sampai ujung sana guys. Selalunya penuh sini, ramai orang. Tak tahu nantilah. Sebab semua nak tengok sunset. Bersih.
Kita cuba pergi ujung sana ya. Dia tak tahu berapa kilometer tempat ni. Dia ada toilet bersih tau. No worry. Ini yang paling terbesar di Miri. Mula-mula dekat Taman Selera guys. Tapi macam tutup become private land. Alamak, macam mana saya nak crossover? Saya pakai stokin lagi ni. Saya pakai stokin sebab kaki saya ni kalau kena pasir gatal guys. Tengok. Kan? Saya kalau boleh hujung minggu pergi sini bawa anak-anak dulu masa anak saya kecil. Ada orang tempat main bol. Saya cuba pergi pantai tu. Tapi malas nak buka kasut sebab saya pakai stokin ni. Mana nak ujung dah ni. Ni orang main bol. Main bola. Tapi siapa yang ada bawa anak-anak tu kan, kena jaga betul-betul lah. Jangan biar dia orang kan. Bahaya. Melayang-layang. Matahari dah turun, tak lama lagi guys. Tengok boleh buat aktiviti sini. Bersih, no worry lah. Tapi jangan tak pakai selipar pula. Kena pakai juga. Dekat Miri ni yang paling besar. Yang itu tempat jual-jual makanan. Semua ada sana. Tapi sekarang tak ramai yang jual guys. Saya tukar spek. Tadi gelap sangat. Cuma mata satu dalam kereta. Tengok guys, matahari dah semakin menurun. Kanak-kanak, budak-budak, orang dewasa main layang-layang. Selalunya I tak bawa kerusi bila nak menikmati sunset macam ni. Rasa bersyukur juga boleh tengok matahari macam ni kan guys. Turun tak panas lah. Sekarang what time lah? Pukul 5 something macam tu lah guys. Sekarang pukul 5:37 guys. So nanti pukul 6 matahari tu akan turun. Saya dah makan apa pula perut saya ni. Sekarang dah hampir nak pukul 6 guys. Tengok ni matahari almost terbenam. Saya dengan anak saya tunggu ni. Tengok dia ni. Sambil tunggu, sambil dia makan. Dia tengah buat recording tu. Kita punya tripod ni pun dah uzur guys. So sekarang kita menikmati sunset. Mana orang mainan layang tak ada lagi.